Motorsport dari Jepun dan Eropah kena mula berjaga-jaga sebab satu lagi jenama motosikal dari China bakal masuk Malaysia, dan kali ini spesifikasi dia memang bukan biasa-biasa. Jenama ZX Moto dah disahkan akan dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada 13 September 2026 menerusi pengedar rasmi M-Force. Untuk pelancaran pertama, 3 model akan dibawa masuk iaitu ZX Moto 820RR, ZX Moto 500RR, ZX Moto 500F. Model yang paling mencuri perhatian sudah tentu ZX Moto 820RR. Ia menggunakan enjin 3 silinder 819cc yang menghasilkan sekitar 135 kuasa kuda dan 80 Nm torque. Lebih menarik, motosikal ini dijangka ditawarkan pada harga di bawah RM40,000, menjadikan antara sport bike 3 silinder paling mampu milik jika harga tersebut dikekalkan untuk pasaran Malaysia. Bukan itu saja, di China turut diperkenalkan versi lebih ekstrim iaitu 820RR-R. Varian ini menerima komponen lebih premium seperti sistem brake Brembo, rem air serta kuasa yang meningkat sehingga sekitar 145 horsepower dengan 8 Nm torque, menjadikan lebih fokus kepada prestasi litar. Bagi mereka yang mahukan motosikal bersasaran sederhana, ZX Moto 500RR dan 500F turut akan memasuki pasaran Malaysia. Kedua-dua model ini dijangka menjadi pilihan menarik untuk penunggang yang mahukan keseimbangan antara prestasi, teknologi dan harga yang lebih mesra poket. Persoalannya sekarang, adakah ZX Moto mampu memberi saingan kepada jenama seperti CF Moto, QJ Moto, Kawasaki, Yamaha dan Honda di Malaysia? Atau rakyat Malaysia masih lebih yakin dengan jenama Jepun? Tulis pendapat korang di ruangan komen.